Balas balik. Rosa dah tempat kakak. Mana Cik? Tak boleh. Amalina, Amar. Janganlah bising sangat. Mama tak dengarlah video ni. Kita orang tengah berlatih lah, Mama. Nanti bila Amalina dah besar, Amalina nak jadi askar macam Papa. Amak pun. Amak nak lawan musuh tu, nak jaga negara. Dah. Main benda lain. Tak payah jadi askar. Tak perlu jadi tentera. Kenapa pula, Ma? Papa boleh jadi askar. Kita orang tak boleh. Kalau Papa boleh berkorban, kita pun boleh. Korang ingat jadi askar tu senang ke? Setiap kali Papa keluar rumah, Mama tak tahu Papa akan balik lagi ataupun tak. Korang faham tak apa perasaan Mama? Mama tak nak hilang anak-anak Mama. Mama, Mama marah ke? Mama tak marah. Mama cuma risau. Sorry, Mama. Kalau Mama buat Mama sedih. Nak jadi tentera ni bukan perkara yang main-main, sayang. Papa pergi berjuang. Bukan untuk jadi hero. Tapi sebab amanah. Dan amanah tu ada harganya. Setiap malam Mama risau pasal Papa. Mama tak nak risau pasal korang berdua pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, nak ambil rendang ni. Ada sejuk tak sedap nak? Papa call. Papa. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, sayang-sayang Papa. Waalaikumsalam, Papa. Selamat Hari Raya. Papa, kita orang semua rindu Papa. Papa pun rindu. Setiap hari, setiap malam, Papa rindu dekat semua. Tapi Papa dekat sini kena kuat untuk keluarga kita. Papa, kita orang dah cakap dengan Mama. Nanti bila dah besar, kita orang pun nak jadi askar. Macam Papa juga. Oh, nak jadi macam Papa juga. Bangga Papa, adik. Tapi, adik dengan kakak kena ingat, ya, ini bukan kerja biasa. Ini amanah tau. Amanah yang berat, perlu banyak berkorban tau. Bukan sebab nak jadi hero kan? Betul adik. Hero tu bukan matlamat Papa, adik. Amanah dan tanggungjawab yang Papa junjung. Sayang. Sayang kena kuat. Sayang kena kuat. Sayang kena harapan abang untuk jaga keluarga kita dekat sana. Abang dekat sini tak tahu lagi macam mana. Tanggungjawab abang ni pada negara, pada tugas. Mama redha. Walaupun berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di kesempatan ini, saya mewakili seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia ingin menzahirkan wadah apresiasi atas penyaluran sumbangan oleh semua rakan strategik bersempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2025 bersamaan 1446 Hijrah. Sesungguhnya, sumbangan ini adalah cerminan kesepakatan
hubungan baik Kementerian Pertahanan khasnya dan Angkatan Tentera Malaysia amnya bersama-sama sektor korporat yang sentiasa menyokong ketumbukan keramat ini. Dengan berkat sokongan ini, dapatlah kami terus menyuntik moral warga ATM yang sedang bertugas di perbatasan semasa hari Lebaran untuk terus kekal pada tahap kewaspadaan dan kesiagaan tertinggi demi agama, bangsa dan pertiwi. Kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia, marilah kita bersama-sama berpegang teguh kepada amanah, tanggungjawab dan kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh iltizam dan dedikasi. Nilai pengorbanan kita semua akan terus terpahat sebagai bukti nyata taat setia ketumbukan ini membela pertiwi dan ia tidak mungkin dapat diukur dengan nilai wang ringgit kerana perjuangan tidak bertepi ini dan nyawa sebagai galang ganti. Ingin saya terus berpesan, bertugaslah dengan penuh keikhlasan. Hari Lebaran ini dijadikan pencetus untuk merapatkan barisan dan memperkukuh ukhuwah, saling bermaafan dan tekadkan haluan yang satu. Saya akan sentiasa berdoa agar Allah SWT terus melimpahkan payungan rahmat-Nya, memberkati dan mengurniakan ganjaran setimpal atas segala usaha yang telah kita curahkan dalam melaksanakan tugas sebagai benteng pertahanan negara, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi buat semua penyumbang budiman dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Walau jauh berkelana, di hati tersemat sentiasa. Aidilfitri menjelang tiba. Riuh gembira di sana sini. Berkat doa serta usaha, dikongsi bersama semua rezeki. Pahlawan negara teguh berdiri demi negara, nyawa sebagai galang ganti. Di perbatasan, di lautan, di udara tinggi, demi tanah air, darah sanggup tumpah di bumi. Hari ini kita berhimpun mesra, membawa sinar penuh bermakna. Beg Hari Raya, tanda setulus jiwa, biar jauh tetap di sukma. Terima kasih kepada dermawan, menyumbang tulus penuh keikhlasan, menceriakan prajurit, meringankan kerinduan. Sambut Aidilfitri penuh keberkatan. Semoga semua dilimpahi rahmat, diberi rezeki melimpah ruah. ATM teguh, negara berdaulat, rakyat sejahtera, hidup barakah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin buat semua perwira, bintara, petanda dan para prajurit sekalian. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera. Duty, honor, sacrifice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena kedatangan Syawal 1446 Hijrah, saya Datin Rizia Syah Alimah Bajrai, pengerusi jemaah tertinggi bakat Angkatan Tentera Malaysia, mewakili seluruh ahli bakat Angkatan Tentera Malaysia, dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli bakat Angkatan Tentera Malaysia dan masyarakat Malaysia yang beragama Islam, tidak kira di mana jua anda berada. Marilah kita bersama-sama di hari Lebaran ini untuk mengeratkan silaturahim sesama ahli keluarga yang dekat dan jauh, jiran tetangga serta rakan taulan. Buat para isteri yang suaminya bertugas atau berada di perbatasan demi menjaga keamanan negara, saya mendoakan anda tetap tabah dan terus cekal meraihkan Lebaran tanpa mereka di sisi. Akhir kata, marilah sama-sama kita berdoa agar seluruh ahli keluarga Angkatan Tentera Malaysia sentiasa dilindungi, diberkati dan dilimpahi rahmat oleh Rabbul Izzati. InsyaAllah. Semoga Syawal ini menjadikan kita insan yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan, serta sentiasa bermuhasabah diri terhadap setiap ujian yang didatangkan olehnya, kerana percayalah,
setiap yang diberikan kepada kita semua akan mendapat ganjaran setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana nanti. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Mari kita ucapkan selamat hari pada warga ATM. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin pada semua warga ATM dan keluarga. Saya Jeneral Tan Sri Datuk Wira Muhammad Budi Berjatan dan isteri Wan Sri Datuk Wira Hatta Hamzah, Pengurusi Jemaah Bakar Darat bersama pimpinan Pemerintahan Medan Timur Tentara dan isteri dan pegawai dan anggota daripada Kem Sri Kinabatangan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya, Panglima Tentera Laut bersama warga Tentera Laut Diraja Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya, Jeneral Tan Sri Datuk Seri Muhammad Asghar Khan bin Goriman Khan TUDM, Panglima Tentera Udara berserta warga TUDM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tunaikan janjimu, tiada ku kesahkan perpisahan ini. Ku rela kau berkorban demi untuk pertiwi. Semoga kau bahagia di hari raya. Waspadalah selalu, oh kasih. Kiranya dah suratan kita berjauhan, ku hadapi dugaan cinta mekar suci. Betapa ku merasa tanpa kau di sisi. Hari raya yang indah namun kesepian.